Okey. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada sahabat-sahabat semua. Harap semuanya sihat-sihat lah. Ada geng. Berada di pantai geng. Tu dia. Bersama orang jauh geng. Tu dia. Langap murni. Tak jauh sangat pun. Nak merasa pancing pantai, so kita ajaklah dia kemari. Terima kasih anda subscribe. Terima kasih banyak-banyak yang baru jumpa channel saya. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Kita tengoklah ada rezekinya tak hari ni. Kalau tak ada, tak adalah video ni. Tak adalah kawan kita masuk dalam YouTube. Jom kita layan. Dekat air tu, depannya tu dia ada beting lagi sikit. Tu, dekat yang berombak tu, kat tengah-tengahnya tu dia ada beting lagi sikit. Dia akan surut tu. Bot tu dia keluar ke sana. Tapi nanti dia pergi kat depan kita. Sungainya tu dia ke sana keluarnya. Boleh. Tu sampai kat tempat dia orang tu. Air cantik, cuaca cantik. Hujan je. Di sini hujan je. Tapi ni alhamdulillah dia dah dia tak hujan, dia redup. So kita ke depan lagi. Mari. Let's go. Bismillah. Laju ya airnya. Laju. Air laju ke kau baling ke tepi? Ni kat sini kan. Acak dulu. Harap-harap bawa orang luar adalah hasil ni. Ada? Ui. Ikan sebelah makan pancing. Tak geng. Ikan sebelah makan pancing geng. Lain macam. Okey, kita try kita punya pula. Mari. Okey, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. First stroke of the day. Tu dia. Cetek je. Cetek je. Takkan orang yang dah lama kat sini belum mendapat lagi, dia dah mendapat. Itu tak patut tu geng. Dia dah mendapat dulu geng.
Ikan apa? Ya. Ada contoh-contoh lagi mari ni. Ya. Iyalah, tu. Kan? Ha. Ada geng. Ai, tak dapat pula ke sini. Ni geng. Conteng-conteng geng. Alhamdulillah. Terus. Apa tu? Bundal. Ada juga buntalnya ya. Oh. Tak sia-sialah aku bawa dia orang kemari. Ikan pun tengah nak buka mulut. Bagus, alhamdulillah. Cuma umpan je kurang menyelerakan lah. Oh. Asak geng. Takkan menghadap kat dia orang je. Sengadap aku lah. Ada geng, ada. Ada. Conteng-conteng dia. Tapi itulah. Terus kecil-kecil lah geng. Kecil-kecil kita lepas lagi. Oi, campak makan kenapa? Hah? Geng. Campak makan lah dia orang geng. Melawan sipu lah dia orang ni. Tak jauh lah naik ikannya. Dekat-dekat aja. Jauh sikit lah. Jauh buntal. Ya, dia jauh tu dia dah cetek lah. Jauh dia dah cetek. Oi, makan teruslah dia orang ya. Korang jaring ke mancing? Ikannya banyak tapi kecil-kecil ah. Kecil kan. Kecil lagi. Ikan banyak. Ini kalau kena jaring mati oh.
Adik-beradik dia je lah, geng. Conteng-conteng. Adik-beradik dia lah. Semua dia lah ni. Tak habis. Ni siapa punya ikan sampai sini ni? Ikan siapa sampai sini? Ikan buntal. Ada saiz, geng. Gelama, geng. Aduh, geng. Uish. Bukan. Gelama. Gelama gigi tajam 2. Apa gelama apa tu? Giginya macam Dracula 2. Ni, geng. Gigi dia macam Dracula. Saiz, geng. Dia tahan saiz ni. Padu. Kecil lah ikannya ni. Alhamdulillah. Tapi kecil-kecil lah. Kecil lah, geng. Ada tapi kecil. Boleh ke? Belah sana tu macam nak hujan lagi, geng. Belah Bagan Lalang sana. Yang ni kat Tanjung Uru, geng. Saya berada di Tanjung Uru. Tadi nak mancing dekat Bagan Lalang, tapi orang ramai lah, geng. So saya mancing dekat Tanjung Uru sajalah, yang tak ada orang. Ini pun tu. Tu bukan kawan saya tu. Tu orang luar lah. Tak pasti dia orang mana, tapi dia dah ada mancing. Awal-awal dia dah turun dulu. Masa mula-mula masuk je, geng, ikan je laju makan. Tapi itulah saiz kecil-kecil. Sekarang ni dia dah tak ada. Tak tahu dia pergi mana. Senyap, geng. Tadi jatuh makan. Tapi kecil-kecil lah ikannya. Tengok ada ke tak ada. Tahan kan. Boleh lah.
Sampai apa hujan? Makan geng. Makan geng. Ini kalau kat sini pasang jaring, pengsan apa? Datang dia tu nampak ikan. Oh. Alhamdulillah geng, tapi kecil lagi. Rosak terus. Campak makan geng, campak makan geng. Tapi tu lagi kecil-kecil. Aduh. Jenis-jenis macam ni yang habiskan umpan ni geng. Tapi nanti umpan kita habis, kita jadikan dia umpan. Tahu. Alah. Dia lari geng. Lari, dia takut. Ini agak kasar sikit. Kasar. Agak kasar ni. Alhamdulillah. Tapi bagan lalang sana dah hujan lebat tu. Mau sampai sini tu rasanya. Gold Coast tu pun dah tak nampak dah. Ada geng. Aduh. Oh, seronok dia orang dapat ikan. Hey. Alhamdulillah. Lama. Sentap lagi terus. Cuy. Menggasak dia orang. Alhamdulillah dia. Habis saya. Six and a half hours later. Kecut tangan dia, nampak? Kecut tangannya. Ada hasil? Macam mana hasil? Oh, ada. Ui.
Tu ikan sebelah tu, kenapa Ha. dia makan umpan? Ikan sebelah. Kan. Tengok orang baru pula. Apa hasil orang baru? Kan. Baru menceburi bidang mancing pantai. Ui, nampak ikannya tu. Penuh satu jaring tu nampak. Ui. Yelah. Itu ya. Nasib baik dia orang tak kumpau. Kalau tak, malu aku. Ui, banyak ikan dia, nampak ah. Oh, lauk lah. Ha. Jadilah. Yang penting seronok. Kan? Seronok. Udang ada makan tak udang? Pakai udang. Pakai udang. Perempuan tadi habis dah. Ada lagi sikit. Baik-baik. Teruskan berjuang. Ini kalau cuaca cantik ni, tangan tak berkedut macam ni lah, berkedut. Sejuk. Kan? Makan lagi tu. Jorang yang ni. Okey, teruskan berjuang. Korang semua. Tak luak pun. Tak luak. Kita pindah pula sebelah sana. Apa ada sana ikan? Ha? Dah sama kiri. Sejuk kan? Itulah tu. Kalau cuaca cantik ni syok ni. Cuma panas lah. Mula surut je tadi kan. Galak betul makannya. Tapi itulah kecil-kecil ikannya. Masing-masing tak kumpau yang ada lauk. Ha, tu dia. Menggelepau. Okey lah geng, itu sajalah strike-strike yang saya dapat. Dia orang pun dapat tak kumpau geng. Alhamdulillah. Terima kasih yang dah menonton. Terima kasih banyak-banyak. Yang baru jumpa channel saya, jangan lupa like, komen dan subscribe. Jumpa lagi next video. Video apa. Assalamualaikum. Bye bye.